Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bahawa kerajaan hari ini membuat putusan memohon Petronas mempertimbangkan semula cadangan pendaratan gas dari Telaga Bumi dan Suria di utara Malay Basin ke Kerteh. Kerajaan negeri mohon untuk didaratkan di Kelantan kerana ia berpunca daripada perairan Kelantan 100% dan kosnya tentu lebih ekonomi kerana lebih dekat ke Kelantan. Saya akan menulis surat rasmi kepada Perdana Menteri dan bercadang menyerahkan sendiri surat ini untuk memohon Perdana Menteri membenarkan pendaratan ini berlaku di sini demi kebaikan rakyat di Kelantan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Juga dengan rakyat Kelantan. Hari ini kita mengimpikan keadilan, hak-hak kita dipulangkan dan kita mengimpikan satu masyarakat yang terbela daripada hasil bumi mereka sendiri. Kerajaan negeri berhasrat memberikan lonjakan bantuan kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat belajar dengan senang hati bagi semua pelajar-pelajar daripada pasti tadika sampai ke universiti insya-Allah, termasuk pelajar-pelajar adik-adik kita yang ada di sini. Dan juga kita berhasrat menghapuskan pinjaman PTPN bagi semua mahasiswa negeri Kelantan. Mereka tidak harus dibebankan dengan riba dan interest 4% sehingga mana-mana mahasiswa yang tidak boleh membayar hutang mereka kerana kesempitan hidup menampung keluarga yang besar, mereka dinafikan untuk pergi keluar negara kerana pasport mereka ditahan. Semua bantuan-bantuan berbentuk sumbangan modal kerja dan lain-lain untuk OKU, kumpulan-kumpulan SASA dan semua peringkat rakyat insya-Allah mampu diberikan.